saya bukannya nak nampak sentiasa motor tu cantik. Saya nak motor tu prestasi dia adalah terbaik. Kalau boleh motor boleh cantik-cantik lah. Kita ni balok liat orang panggil. So kita nak sikit-sikit jangan mantap lah. Yang penting maintenance jaga. Motor ni paling penting maintenance lah. Maintenance kena jaga. Servis tu kena ikut time lah. Minyak ni tak tahulah pendapat orang lah. Pakai minyak mahal lah, minyak tu lah, minyak ni kau minyak motor boleh jalan 5,000 kau belasah 10,000, mahal papak segala mana pun jahanam kau ingin kau. Yang paling penting on time lah. Minyak orang kata beli minyak recycle ke apa ke. Kalau kau tahu recycle, pendekkan lah penggunaan tu, bukan tak boleh guna. Saya tak tahulah. Saya tengok banyak saya tengok kat Shopee tu minyak bol. Minyak bol tu saya banyak pakai motor. Saya punya moped lah. Moped saya 3,000 memang tukar. Elok. Saya dah pakai lama. Saya tengah berfikir-fikiran nak pakai kat dom ni. Sebab ada dalam minyak otai dia pakai minyak dom. Minyak dom. Dalam minyak bol dekat dom dia. Dah dia kata dah lebih 10 kali dah kot tukar. Pakai bol dia. Yang botol lah, ada Easter apa semua lah. Dia plastik kan, dia tak pakai botol lah guys. Sebab dia murah. Plastik warna hitam gold tu. Ada Easter apa, POA ke apa tau. Minyak yang sesuai lah. Ada Jaso lah. Saya pun tak pandai kat hitam ni. Tapi dia bagus lah untuk spek-spek yang kita gunalah. Jenama-jenama yang ternama So saya masih mengekalkan guna minyak Imos Morenas ataupun minyak Petronas lah, F700 semi sintetik. Imos tu fully sintetik. So kebanyakan lah memang guna minyak tu lah, F700. Dia orang cakap semi pun boleh jalan 5,000. Kalau bagus untuk awal, saya punya pendapat pakai jalan 5,000 ni. Saya dah naik daily, saya hantam long distance. Saya baru tukar je minyak 60,000 itu, sekarang dah jalan 63,000 baru. Saya rasa 2 minggu kot. Ini tak lama ni, balik sampai minggu depan kena tukar lah ni.